Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku dengan Zaim, kita nak pergi tengok macam mana keadaan sekarang. Sebab hari ni 24 bulan November, hujan tak stop daripada semalam. Banjir sekitar Lembah Kelang ni memang rata-rata tempat memang banjir lah. Jadi malam ni sambil kita orang nak pergi makan ni, kita orang nak tengok kita nak masuk area mana? Setialam lah? Ya, Meru dah. Hari ni pun kita bawa 4x4. Senang lah kalau nak redah ke apa, sangkut ke sekejap lagi. Kita teruskan perjalanan kita, mari kita. Ni hujan dah berhenti dah daripada pukul 6 tadi. Dah lebih tadi dah berhenti hujan lah. Tapi rasanya dengan cuaca pun 28 darjah ni, ada possibility dia nak turun lagi lah. Kita orang nak buat U-turn dekat sini. Sekarang ni kita orang dekat Sungai Kapal Indah. Kalau sekejap lagi boleh kita orang tunjuk parit dekat Sungai Pulau tu. Kalau view terang boleh tengok lah. Parit dah full air lah. Oh, lori ni daripada pagi siap. Ui, daripada pagi tadi je. Aku dah kerja pagi tadi. Sekarang ni kita masuk kat kawasan tepi ni, boleh tengok dekat lagi parit ni. Nampak air. Longkang ni besar dan dalam sebenarnya tapi lagi berapa kaki je tu nak sampai ke level jalan. Kena dulu TO. Ada yang mancing. Update dalam TikTok ni. Memang rata-ratanya banjir lah. Lagi-lagi kat kawasan Meru. Kita sekarang kat sebelah Meru. Dia tengok sekejap lagi Meru. Kalau sempat kita masuk Meru. Sekarang kita kat kambing bakar kontena ni. Kita nak kena ikan bakar dulu. Kereta kita tinggi sebab tu kita ada keyakinan nak mendaki pula, nak meredah banjir. Kita makan dekat sini tadi, kambing bakar kontena ni. Hari ni pun tak ada orang. Kereta-kereta semua dah, orang-orang kampung semua dah standby. Parking kereta semua dah tepi jalan. Ni dah buka kawasan mangsa banjir lah. Ni dah kira masuk extreme port ni je. Ada longkang ni apa ni? Depan tak longgang. Jalan mana? Boleh? Highlight lah. Betul-betul kau kena ikut lah jalan ni. Ui, tinggi mat. Okay, turun. Ui, kesian tu. Ui, beza tu sangkut Sil. Beza tu sangkut. Nanti kalau nampak kita baru lepas daripada jambatan yang parit besar ni. Ada kereta beza belakang ni pun dia dah sangkut dah, tak lepas. Kita straight sana, jalan pipe. Let's go. Nampak ke? Nampak sikit lah. Rumah-rumah belakangan ni, yang belakang tu selamat. Dia tepi-tepi longkang tu naik. Tu sangkut lah. Okay, sekarang ni tengok parit belakang ni. Ni full ni. Sikit lagi nak naik ke jalan. Air tinggi gila sekarang ni. Ini parit jalan pipe Sudah, Bomba sedang buat percubaan menyelamat lah kawasan kampung ni. Boleh masuk tak? Bisa. Dia. Habis dah. Berani tak? Aku tak tahu longkang kat mana. Kau tak boleh lah. Depan tu pun ni tu. Ya. Tak boleh lah. Okay, kali ni Hilux tewas. Hilux pun pusing. Habis lah, banjir semua. Untuk jalan. Kita orang terpaksa patah balik sebab depan tadi jalan daripada jalan besar pun dah memang tutup. Kita orang terpaksa ikut jalan
Jalan tadi balik, keluar jalan pipe balik. Bagi motor tu jalan dulu. Kan tak semasa kena simbah. Jalan banyak bang. Alamak, bateri low lah. Nampak Asyik ni rumah tinggi lah. Parit semua tinggi-tinggi lah kawan. Macam baik tak ada ni kan. Teruk kan. Rumah pun dah tenggelam Apa-apa pun kita doakan semoga musibah ni segera beransur baik, segera pulih. Dia sudah goyang. Alamak. Aduh, apa pasal macam tu aja. Kita belum sampai kapal lagi ni pun nak keluar Meru pun tak Dah jauh lepas. sikit je. Apa? Kalau dia orang sangkut mampus tu. Dia jauh sikit dah jauh. Tinggi kat tu. Tinggi kawan.